Puspakom sekarang ni dah tak boleh nak monopoli lagi perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor. Is this a good thing? Since when monopoli ni bagus? Sebab kita tak ada pilihan. Ada tak dia bagi ke mana-mana syarikat Bumi Putra pun untuk buka jadi wakil? Tak kan? Dia pegang sendiri. Berapa puluh tahun dia pegang? Betul. So saya pun rasa macam kita orang sendiri masa dekat Surat Khabar dulu pun kita buat ada cover work berapa kali dah untuk tunjukkan ada banyak isu-isu ni. Isu-isu rasuah lah apalah. Zaman dulu macam-macam benda-benda pelik jadi. So bila dia dah buka, orang bising. Sebab syarikat baru lah apalah. Siapa yang bising ni? Tengok netizen bising lah. Orang semua bising. Tapi kenapa netizen nak bising? It's good for you apa? Saya pun tanya balik. Dulu orang tu monopoli berpuluh tahun. Kau rasa okey ke tu? Kau dapat duit ke ni? So dapat company baru tak adil. Sebab company tu terlampau baru. Nombor satu, ada ke company yang dah lama buat benda ni? Tak ada lah. Sebelum ni dah kena block. Exactly. Macam mana dia kena block in the first place? I mean, it's just a private entity. Tak, memang JPJ hanya bagi ke Puspakom saja untuk buat pemeriksaan. Is this fair in your opinion? I guess no. You ask me, monopoli ada benda yang bagus, ada benda yang tak bagus. Okay. Tetapi bila kita bagi consumer, kita nak consumer ada pilihan. Ya, contohnya macam kalau Faiz nak beli baju, you boleh beli baju dengan saya seorang saja. Kalau saya buat baju tu gunakan kain yang mengarut-ngarut, you have no other option. Is that no good? other options. Not good. Exactly. Harga pun maybe naik lah. You boleh control the harga sebab you monopoli. Sama juga. Kalau let's say kita ada satu syarikat baju versus ada 3 syarikat baju, 3-3 tu akan mula compete, akan hasilkan produk yang lebih bagus untuk lawan dia punya pesaing. Sama lah juga dengan yang ini. So kita ada banyak ni bagus. Supaya kita dapat tengok yang mana bagus. Cuma saya rasa kena ada syarikat-syarikat yang berpengalaman. Contohnya kalau kita tengok, ini bukan benda baru. Mak Saleh dah buat ni berzaman-zaman dah. Car company sepatutnya boleh buat. Service center Toyota, they know more about Toyota than the rest about of your own us. cars lah. Exactly. Or Pro 2 lah for example. Pro 2 dia boleh buat Pro 2 punya. Kita boleh buka